minyak zaitun ni sebenarnya. Minyak zaitun ni ada dua jenis sebenarnya yang paling bagus. Satu dipanggil extra virgin olive oil, satu lagi dipanggil virgin olive oil. Selain pada dua ni, sebenarnya kebanyakan adalah minyak-minyak yang dicampur, dan sebenarnya khasiat dia adalah kurang. So kalau kita nak goreng ke, kita nak masak ke, kita boleh gunakan virgin atau extra virgin. Cara kita nak nilai minyak zaitun ada 4 sebenarnya benda yang kita kena tahu. Yang pertama sekali, kita kena tengok minyak zaitun mesti dalam botol gelap macam ni. Lepas tu kita kena tahu juga dia punya kadar acidity kurang dari 0.8%. Jadi itu adalah extra virgin. Kalau kadar acidity antara 0.8 ke 2.2 dipanggil sebagai virgin olive oil. Yang ketiga, dia punya production date dengan expiry date kena exactly 2 tahun. Dan satu lagi yang bagus, kalau minyak zaitun yang kualiti tinggi, biasanya dia akan letak nitrogen di dalam botol ni untuk mengeluarkan udara yang di bawah tutup ni. So dia akan memanjangkan lagi hayat minyak zaitun ni hingga cukup 2 tahun lah. Dan minyak zaitun selepas kita buka, kita kena gunakan dalam tempoh 60 hari atau 2 bulan. Dan minyak zaitun extra virgin, antara virgin, dua-dua boleh dimasak.